Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Surat pengesahan pesakit pun pas buat juga modal tunggang isu Abang Belon. Sudah kehabisan sangatkah modal politik PAS ni? Sehingga apa saja yang ditemui pun akan dijadikan modal. Lebih teruk lagi, kadang-kadang ianya boleh menjadi bersifat fitnah. Kerana bahan-bahan yang digunakan itu bersifat tidak matang, separuh benar, separuh masak, dan sebenarnya tidak tepat dan tidak terperinci. Bayangkan, hanya dengan secebis kertas boleh digunakan untuk menjadi bahan pula. Bahan untuk apa? Cuba untuk merosakkan kerajaan perpaduan madani ini. Surat pengesahan pesakit pun pas buat modal tunggang isu Abang Belon. Netizen mula bertanya, kemana sudah modal politik PAS? Tidak bolehkah mereka mencari modal politik yang lebih baik, yang bukan murahan seperti ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada kencing manis, gout tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini, kerana ada produk yang sangat baik yang saya kongsikan dengan anda, murah dan mujarab. Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS kawasan Gombak, Muhammad Syufi Kamari mengundang kecaman orang ramai apabila bersandarkan surat pengesahan pesakit yang dianggapnya laporan doktor berhubung isu Abang Belon. Bukti nyata daripada laporan doktor kondisi Zaim aka Abang Belon T12 Compression. Doakan kesihatan Abang Belon, ya teman-teman, kata Sufi menerusi platform X. Untuk rekod, simbol pagar dalam bahasa perubatan merupakan singkatan kepada fracture, iaitu patah tulang. Oleh itu, T12 compression dengan tanda pagar bermaksud patah jenis mampatan pada vertebra torasik ke-12, iaitu tulang paling bawah di kawasan tengah bahagian badan. Rata-rata warganet mengingatkan Supi bahawa perkongsian dokumen yang tertera pengesahan pesakit itu bukannya surat laporan perubatan. Laporan perubatan terperinci memerlukan sekurang-kurangnya 2 minggu untuk dikeluarkan. Tapi nak tunggang punya pasal, surat pengesahan pun boleh jadi laporan. Hauk betul lah, kata mereka. Itu bukan laporan terperinci, kata netizen. Itu setakat surat nak discharge dari hospital saja. Mesti tulis sebab apa masuk. Ini surat pengesahan pesakit, bukan surat atau laporan perubatan. Dokumen kesihatan kalau nak dibawa kepada tuntutan undang-undang, mesti laporan yang datang dari pakar perubatan. Doktor yang tanda tangan itu bukan pakar. Demikian antara komentar netizen. Saudara-saudara sekalian, amatlah mengejutkan dan amatlah kita kesian apabila Abang Belon makin hari makin ke dalam jurang dibawa oleh para pempengaruh dan para penyokong-penyokong pembangkang ini. Yang mana Abang Belon sebenarnya seakan-akan tidak tahu pun ke mana arah untuk beliau dibawa. Kita masih dalam kedudukan yang sama. Nasihat kita mudah. Abang Belon berdamailah dengan DBKL supaya semua kemudahan yang sah dia dapat, boleh dapat. Ahli politik ni, apa yang mereka dapat, kalau selepas mereka dapat apa yang mereka mahu, tak tahulah apa yang akan jadi kepada Abang Belon selepas itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini akhirnya Anwar Ibrahim bersuara berkait dengan kegiatan menunggang isu kuil dan kegiatan menunggang isu Abang Belon atau peniaga belon. Sudah ramai orang yang mula bersuara tidak setuju dengan tindakan sikap segelintir pihak yang cuba mengambil kesempatan menunggang isu kuil dan menunggang peniaga belon. Ramai yang menasihatkan peniaga belon, iaitu Abang Belon, supaya jangan ditunggang oleh sesiapa lagi. Ramai netizen yang menyedari
merasakan bahawa Abang Belon sebenarnya sedang ditunggang oleh orang-orang politik yang tak tahu malu. Anwar Ibrahim akhirnya menunjukkan reaksi yang sepatutnya. Kata Anwar Ibrahim, beliau menyelar pihak menunggang isu kuil dan peniaga belon. Anwar Ibrahim mendakwa ada pihak cuba menggambarkan seolah-olah perang akan berlaku susulan isu tapak kuil Dewi Sri Patharakaliman. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyelar pihak menunggang isu kuil dan peniaga belon di Kuala Lumpur sebagai bahan politik. Beliau berkata ramai terpengaruh dengan naratif di media sosial membabitkan dua isu itu sehingga wujud persepsi seolah-olah perang akan berlaku. Soal kuil, perang. Soal belon, perang. Padahal boleh kita atasi dengan baik, kata Anwar Ibrahim. Jekyll kena beli. Hindu kita bagi tanah percuma. Tak betul. Bukan semudah itu, kata Anwar. Jangan dengar orang tabur benci kerana sesetengah orang. Dia bebal dan tidak fikir kepentingan umum. Semuanya mahu dipolitikkan dan mahu dihukum. Bila tak setuju, kita semuanya jadi kafir dan munafik. Semuanya jahat. Katanya pada perjumpaan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di sini. Bulan lalu, kerajaan menyelesaikan isu pemindahan kuil di tanah milik pembekal tekstil Jekyll Trading Sdn Bhd di Jalan Munshi Abdullah yang merancang membina Masjid Madani. Pada 25 Mac lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengumumkan kuil Hindu berusia 130 tahun itu akan dipindahkan 50 meter dari lokasi semasanya. Jawatan kuasa kuil Dewi Sri telah bersetuju dengan pemindahan kuil itu ke lokasi baru berkeluasan 4,000 kaki persegi, sama dengan saiz kuil sedia ada. Sehubungan itu, Anwar berharap orang ramai memahami keputusan kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara aman, beradab dan berakhlak dalam suasana masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Beliau turut mendedahkan ada pihak menasihatkannya menangguhkan majlis pecah tanah dan tidak menamakan masjid yang dibangunkan Jekyll itu sebagai Masjid Madani. Ramai kawan saya, nasihat saya tangguhkan. Jangan panggil Masjid Madani, nanti orang marah. Nanti undi tak dapat. Bila sebut undi tak dapat itu bimbang juga. Tetapi keputusan kita mestilah berdasarkan prinsip, kata Anwar. Katanya beliau yang mengetuai pentadbiran Putrajaya ketika ini tidak akan mengkhianati amanah dan komited menyelesaikan pelbagai isu secara baik. Bagi saya, setelah harungi liku-liku hidup yang penuh penceroba, simpang siur dan getir, saya ada tekad untuk melakukan sebaiknya mengangkat negara ini menjadi hebat dan cemerlang. Itu memang kedegilan saya, kata Anwar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.